Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam KBC, anak yang baik dan diculik. Salam Ramadan Alhamdulillah, hari ini dapat saya bertemu sahabat-sahabat yang memang selama ini pun bersama saya, namanya Tuan Guru Besar, Cikgu Pak Nasir, Cik Ahmad Idris, Ustaz Isri Utara-Dani. Kemudian dah lama kita saling mengenali dan saya ucapkan selamat kembali daripada Allah juga, semoga terus sihat. Yang saya hormati YDP PAMD, Encik Husaini yang itulah dia kata dah 15 tahun dia YDP PAMD. Masa itu saya berada di Jabatan PKP 9 dan kita sering berhubung, dan sebenarnya antara YDP PAMD yang saya boleh katakan digeruni juga di peringkat Jabatan PKP 9. Digeruni itu maksudnya ada YDP yang agak lantang dalam menyampaikan satu-satu hasrat untuk pembangunan sekolah. Jadi saya ini adalah salah satu YDP yang sangat proaktif dan dia akan cakap secara langsung apa yang sepatutnya diperoleh oleh sekolah. Jadi alhamdulillah atas persahabatan yang era antara saya dengan Cik Suhaini tidak menjadi satu isu. Kami terus berkawan sehingga hari ini. Alhamdulillah banyak kan kerana dah 15 tahun membuat bakti kepada sekolah. Pada satu pimpinan di SK Utara-Dani, termasuk semua jangkauan PABG, guru sekolah yang ada pada hari ini, dan penting berterkompan di bawah guru yang saya kasihi dan saya hormati. Sebab kita semua di bulan yang penuh keberkatan ini dalam rahmat keberkatan Allah Ta'ala. Jadi saya rasa sangat bersyukur hari ini dapat hadir bersama dalam masyarakat PABG. Biasa sebab saya sejak tengah, tapi sebab masyarakat PABG dan nak balik berpuasa itu saya kena pendekkan mungkin 20 minit, 20 minit itu pun dah cukup panjang lah. Jadi apapun tuan-tuan perempuan, saya tahu tuan-tuan perempuan yang datang petani memang hajatnya cukup besar. Satu, beli rumah dan jemputan. Yang kedua, untuk bermusyawarah nanti. Yang tiga, mungkin nak tahu sedikit sebanyak daripada ucapan saya nanti apa yang boleh tuan-tuan perempuan bawa pulang. Jadi saya letak gambar macam ni dekat slide ni sebab nak cerita pada tuan-tuan perempuan, pada saat saya ambil gambar ni, saya dalam keadaan yang sangat seronok, sejahtera, jujur, semua ada dalam jiwa saya di atas landasan di Langkawi masa 5 tahun 2023. Kenapa perasaan itu datang? Sebab tak pernah dalam sejarah saya pergi 5 Langkawi, kecuali bila saya jadi KPPM dijemput secara rasmi, duduk berdiri atas landasan dengan semua orang dari seluruh dunia untuk menyaksikan perasmian dengan jet ada pesawat yang sangat canggih pada ketika ini. Jadi kenapa perasaan itu datang? Kerana orang ni sebenarnya cita-cita dia nak jadi pilot masa dia kecil dulu, tapi tak dapat jadi pilot, jadi cikgu. Jadi cikgu, rupanya Allah dah atur jadi KPPM. Akhirnya jaga satu negara tentang pendidikan, ada 5 juta penumpang dan 500,000 orang pramugara. Jadi kapal terbang yang biasa yang besar pun boleh isi 500 orang, ini boleh bawa 5 juta penumpang. Kalau terlepas habis semua mati, sebab pendidikan negara akan hancur. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu saya letak gambar ni awal-awal. Tuan-tuan dan puan-puan jangan risau lah. Anak tu bila dah datang sekolah, dia akan jadi manusia yang baik bagi sendiri. Jangan risau. Inilah dia panglima-panglima yang akan menguruskan anak tuan-tuan dan puan-puan. Yakin dan percaya serah pada Allah Ta'ala, menjadilah anak tuan-tuan dan puan-puan. Saya budak kampung asal Kelantan, kampung Sisir, sekolah Bukit Jawa. Memang orang biasa-biasa, bukannya hebat mana pun.
Tapi nak ceritanya, itulah dunia pendidikan yang boleh membawa anak kita jauh. Boleh gerak-gerakkan je slide tu. Akan saya buat, saya tak ada nak kontrol. Jadi lebih apa pun tahniah kepada perempuan. Orang yang datang mesyuarat kopi IPG ni dah ada tanda-tanda Allah dah tunjuk anak tu akan berjaya dalam pelajaran. Orang yang tak datang tu, bukan saya doakan tak berjaya, tapi dia jarang sikit daripada sekolah. Sebab jarang nak tengok muka cikgu yang ajarnya. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, sahabat dan tahniah, kita ucap terima kasih banyak-banyak pada Cikgu SK Intan Pendana dah banyak melahirkan orang hebat-hebat. Cikgu Zafri teks saya malam tadi, terima kasih Datuk sebab datang Intan Pendana. Cikgu Zafri pernah buat saya menuliskan air mata kerana SK Intan Pendana. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Sebab dia hantar dekat saya gambar seorang budak yang sedang susul kasut di surau taman Intan Pendana ini menghadap keluar macam orang Jepun. Maksudnya kalau jemaah turun masjid tu selalu turun jalan. Bila dia tegur budak tu, dia tanya, "Jam, kau buat apa?" ABC cikgu. Itu cerita Cikgu Zafri pada saya, itu yang membuatkan saya menangis dan tak lupa sampai hari ini tuan-tuan dan puan-puan. Maksudnya sekolah Intan Pendana sangat hebat dalam melahirkan anak yang baik dan disukai. Saya sangat terkesan ABC sebab ABC memang di hati saya dan dalam buku ini saya tuliskan ABC, anak yang baik dan disukai. Jadi saya sangat bersyukur kerana dalam negara kita ada sebuah sekolah memang dia boleh bawa nama tu dengan begitu baik sekali. Intan Pendana, bukan sebagai Intan. Jadi lahir anak kat sini memang hebat. Jadi apa pun kita nak cerita panjang pun tentang pendidikan ni, kembali kepada keluarga yang satu perasaan sejahtera tuan-tuan. Tak gunalah belajar tinggi, pergi sekolah asrama penuh, jadi itu ini, tapi akhirnya dalam rumah tangga kita tak sejahtera. Belajar dah berbelas tahun, macam-macam belajar, tapi tak sejahtera. Maksudnya ilmu itu tak sampai. Jadi sebenarnya kita nak suruh anak yang belajar di Intan Pendana ni, dia jadi sebaik-baik manusia. Boleh gerakkan? Saya ada satu hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "Khairun nas anfa'uhum lin-nas." Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Itu tuan-tuan dan puan-puan, cerita yang sebenar-benarnya. Contoh dah ada depan mata. Cik saya ni dah 15 tahun dekat sini, anak pun dah tak ada, umur pun dah, kalau bekerja kadang dah nak pension, masih nak menyumbang. Maknanya apa? Bukan cari duit, tenaga lagi kena beri macam-macam. Tapi bukan saya nak campaign cik saya, bukan, tak ada apa. Sebenarnya ceritanya hidup ni kalau hati ingat nak beri manfaat pada orang lain, yang lain semua Allah akan aturkan. Nak jadi pilot, tak jadi pilot, jadi KPPN, boleh jaga satu negara. Dah pencen, tak ada apa dah pencen. Tuanku perkenan bagi watikah jadi ahli Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Dah jadi ahli Majlis Agama Sembilan, menengok tentang hal-hal berkaitan urusan zakat, fitrah dan lain-lain. Biasa teruntuk semua bagi lagi saya untuk jaga satu yayasan, dana bukan jaga koperasi, ini dana yang ada 0.5 bilion untuk kami uruskan untuk memberi kebajikan kepada dunia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Allah akan atur. Yang penting pokok pangkal anak-anak kita, tuan-tuan dan puan-puan, yang kat sini hati ni, saya cakap ni dalam bulan Ramadan yang untuk berkata. Jadi ceritanya tuan-tuan dan puan-puan, hari ni tak sempat lah nak nyanyi sebab ambil masa, tapi balik sekarang dalam kereta pasang lagu warisan dengan elok-elok. Terus sebab dalam lagu tu ada cinta, cita-cita, perjuangan dan warisan. Jadi kita pupuk, jadi kita kena didik dari rumah lagi tuan-tuan dan puan-puan. Kita nak suruh pergi sekolah, dia pandai ABC, boleh baca, boleh tulis, boleh bercampur kawan-kawan apa semua. Balik sekolah dia jadi anak yang baik dan cerdik. Kalau anak pergi sekolah balik tak macam orang,
adalah benda tak kena. Jangan salah cikgu escape tak berani. Sebab kita pun tak pernah tengok mata cikgu, kita pun tak pernah berjumpa. Tuan-tuan dan puan tahu tak, minggu pertama buka sekolah, tuan-tuan dan puan boleh datang sekolah tau, jumpa cikgu, boleh bincang, boleh buat apa-apa yang agak santai supaya saling mengenali. Minggu pertama 40 tahun dah sistem kita buka sekolah, waktu kedua turun mengajar, dah 40 tahun lebih. Saya berkorban, saya punya macam-macam perkara demi nak keluarkan surat perkeliling berkenaan supaya arahan itu menjadikan suasana itu mesra untuk anak-anak datang sekolah dan tidak jadi trauma sepanjang hayat hidup dia. Tapi kita dulu lain. Ini orang tua ni lah, dia tua ni lah yang bisik kat saya, pesan pergi sekolah, tak pergi sekolah tak jadi orang. Inilah, dah tak ada dah arwah dah dua-dua ni. Yang boleh doa sekarang jadi jariah lah. Cakap saya kat tuan-tuan dan puan, kalau ada pahala, pergilah kepada mak dan ayah saya tak kampung. Tapi sebenarnya inilah yang kita nak dalam pendidikan tuan-tuan dan puan. Biarlah ada murid yang menjadi pertama elok, kedua pandai. Jangan kita semua datang sekolah tahun 1, tahun 2 dan nak suruh pandai mencanak sampai hebat sangat, satu taman, satu kampung, satu buat desa tahu anak kita pandai. Baik, belum tentu tuan-tuan dan puan. Kita sebenarnya tak akan melintis sekali mata kalau tengok budak pandai bercakap itulah ini, tapi cuba tengok budak susun kasut dekat masjid surau, boleh melintis mata tuan-tuan. ABC ni saya dapat tahun 97 masa saya pergi ke Jepun bawah friendship program. Orang Jepun punyalah baik hormat, tapi tahun 2017 20 tahun saya simpan dekat hati saya. Bila saya jadi pengarah Negeri Sembilan baru lahir ABC. Saya pergi haji 2018. Masa dekat haji itu saya berdoa, kalaulah ditakdirkan satu hari saya dapat memimpin Malaysia Merdeka, minta Allah izinkan saya nak cakap tentang ABC, anak yang baik dan cermin. Allah makbulkan tuan-tuan dan puan. Saya minta di tempat-tempat doa yang ustazah, Allah bagi. Alhamdulillah. Bukan apa tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan, inilah cikgu yang mengajar saya dulu. Tahun 73 ajar saya. Saya jumpa balik tahun 72, jumpa balik tahun 2022. 20 tahun. Saya jumpa balik cikgu saya. Peluk saya, cakap, bisikkan dengan saya Pak Kerutin, kalau saya meninggal dunia hari ini, saya dah puas sebab anak murid saya dah jaga pendidikan satu negara. Dia bangga, dia ajar satu kelas, tapi saya jaga satu negara. Ini cikgu yang ada dekat Intan Perdana ni, anak tuan-tuan dan puan berjaya besok, percayalah, kalau boleh dia jumpa, dia nak cakap benda sama dekat anak tuan-tuan dan puan, bahawa dia rasa bangga dan berjaya. Sebab apa dia bangga? Dia tak dapat satu sen pun, tak ada bagi apa pun anak kita kat cikgu dia, tapi dia tahu jariah dia, ilmu yang dia bagi daripada kenal ABC darjah 1 itu berapa jauh pergi itu sampai dia jadi doktor, jadi engineer, jadi orang hebat-hebat. Itulah pahala yang bawa bekal kepada cikgu itu sampai alam barzakh, alam akhirat. Jadi sebenarnya itulah dia pendidikan. Jadi ABC ni tuan-tuan dan puan, mula dari bapak dulu. Anak dia kecil tu, kita jaga dia, bagi dia kuat, besar. Perasaan dia tu, menangis bagi susu, tak boleh tidur, kita buaikan dia. Dia upah tu mula. Lepas tu, barulah datang sekolah, kita hantar. Masih lagi, ibu bapa lebih. Sekolah rendah ni tengoklah, mak bapak lebih lagi datang ke sekolah. Sebab tak berapa yakin lagi nak tinggal dia, dan guru dah mula bantu. Dia jadi baik dari segi rohani, dari segi sosial. Dia bergaul dah kat sekolah ni. Lepas tu dia dah ada
nilai-nilai agama. Kita tak boleh nak ajar semua kat rumah, datang sekolah ada ustazah ajar macam-macam pendidikan Islam dan ada amali dia. Lepas tu nak suruh cikgu, barulah cikgu di sekolah menengah ke ajar dia ilmu-ilmu yang lebih tinggi, matematik tambahan lah, fizik, kimia, bio semua. Kita pula dah jadi orang yang backup daripada belakang. Tapi ingat, lepas dia keluar mesti dia nak rumah tangga, balik sekolah pada mak ayah balik, jaga dia nak bagi itu. Jadi sebenarnya perjalanan kita ni lah bawah tu sekali, perakhiran dia kita akan pergi buat samalangan. Jadi siapa? Cikgu pun nak syurga, kita pun nak syurga, anak pun nak suruh masuk syurga, sebab kita nak jumpa semua di syurga yang akhirat nanti. Jadi siapa yang boleh masuk syurga? Anak yang jahat ke? Dan tentulah anak yang baik. Anak yang cerdik belum tentu banyak soal jawabnya. Soal jawab yang banyak adalah kadang mengundang dosa, mengundang sakit hati itu dan ini. Jadi inilah saya tinggalkan model ini kepada sistem pendidikan negara, tuan-tuan dan puan-puan. Itulah saya harap ilmu yang dah ada. Cuma doakan saya, tuan-tuan dan puan-puan, kalau rezeki saya sekarang sedang menelaah sedikit, kalau rezeki saya nak sambung satu lagi dalam pendidikan untuk dapat doktor dalam bidang pendidikan, insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan. Bukan apa tuan-tuan dan puan-puan, bukan ilmu saya kejar, bukan duit saya kejar, tapi saya memikirkan apa wahana saya untuk generasi ataupun untuk dunia pendidikan yang kalau boleh menjadi satu rujukan, satu bahan yang boleh difikirkan untuk generasi akan datang. Sebab kita risau kalau yang ini lebih laju ke hadapan, hati akan tertinggal. AI semua perkara yang ada dalam sistem sekarang, kalau kita tengok roller kat bawah tu tiap malam ada 1,5 juta, beratus ribu yang kena scam itu semua orang cerdik lah tuan-tuan dan puan-puan. Semua yang cerdik, bunuh sana, bunuh sini, cincang sana, itu semua yang cerdik lah. Kalau yang baik, dia lebih istiqamah, dia lebih ada kerendah hati untuk jaga permasalahan. Jadi inilah dia. Satu lagi sabda Rasulullah SAW yang setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, suci, bersih, dan kedua ibu bapanya lah yang mencorakkan menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Jadi jangan serah bulat-bulat pada cikgu, jangan serah bulat-bulat pada sekolah. Kita bertanggung jawab dan kita lah yang cakap. Boleh kita lanjutkan sikit. Biarlah kita buat kerja semua ni sama-sama, tak kira lah kita siapa. Jadi anak kita menjadi manusia yang baik, buat dari hati, kerja itu dari ibadat kita ada manfaat, dan kita kena saling mempercayai. Bila kita saling percaya, dia dengan sendiri dia menjadi satu motivasi. Tuan-tuan dan puan-puan percaya dekat cikgu saya 15 tahun, kita percaya dekat dia, dan disitulah dia menjadi motivasi untuk kita tengok kejayaan anak hari demi hari. Itulah pentingnya percaya. Okay, jadi kita nak kepada kelas terbaik. Kita tak nak arah-arah marah-marah, itu tak bawa ke mana. Guru besar pun saya yakin Cikgu Nasir, orang yang memimpin dengan hikmahnya melihat kepada kebaikan, insyaAllah. Next, boleh terus. Jadi buku ni satu lagi, hidup untuk hari ini tuan-tuan dan puan-puan. Saya bukan apa lah, kita jangan terlampau fikir jauh ke depan, buat persepsi dan ini tentang SK kita perdana, esok macam ni, nanti anak saya gajah 6 macam ni, nanti tak dapat asrama penuh. Kita jangan risaukan yang terdapat. Yang sekarang ni anak kita belajar sesuatu tak? Datang sekolah hari ni tegur kawan tak, apa simpati dengan kawan ke tidak, ada empati ke tidak. Sebenarnya terus terang lah, kita semua ni daripada kanak-kanak ni, kita boleh ingat balik apa yang kita lalui masa kecil. Kita belajar daripada kawan-kawan. Okay? Jadi rasailah hidup ini. Ini sejarah lah ingatkan saya dalam masa 30 oleh Allah Ta'ala. Sebab tu kebersamaan, keterbukaan, terima pandangan dan kesyukuran tu. Jangan lupa ucap terima kasih. Ini kadang hari buku je nak cakap terima kasih kat guru.
Cikgu ni macam-macam buat. Terima kasihlah. Apa salahnya? Ringankan mulut, ucapkan terima kasih. Tak payah nak bayar pun. Tapi perasaan orang yang terima perkataan ucapan terima kasih itu sangat besar. Jadi kita ni, itulah bila baik ditinggalkan di tepi, terima kasih pun tak dapat ucap. Jadi terima kasih banyak kepada perempuan kerana hantar anak ke SPK Perdana dan selama ini menyokong pendidikan dengan begitu baik. Jadi teruskan, sabar, ikhlas, ada integriti. Next, ubahlah kita ke arah yang lebih baik. Next, ni sebab dah tanya soalan ni dah bocor ni. Kalau biasa soalan bocor tu epoh lah satu negara. Sebenarnya slide ni tak ada di dalam saya punya sesi mana-mana pun. Slide ni betul-betul buat pukul 12 tadi. Sebelum hantar pada Cikgu Rina. Kenapa biasa dimasukkan? Dia masuk sebab masa COVID. Masa COVID-19, budak tak boleh periksa SPM, budak tak boleh ambil PT3, budak tak boleh ambil UPSR. So macam mana nak pilih budak UPSR penuh? Macam mana nak naik tingkatan 4 aliran sains, aliran sastra kisah dan sebagainya. Jadi bila kita bincang dengan Menteri masa tu YB Razidin, kita turun berjumpa beberapa seluruh negara, tak jumpa semua orang tapi perwakilan semua yang hebat-hebat belaka. Majoriti lebih 80% memang memberi pandangan bahawa dah sampai masa kita tengok sendiri pengalaman kita yang timbul masa COVID-19 ialah orang yang baik-baik belaka. Hantar makanan, ada budak kat Johor tu jahit PPE tu untuk hospital. Budak sekolah rendah lagi. Macam-macam lah kita boleh jumpa banyak kisah yang baik-baik. Jadi sebenarnya kita nak bina generasi yang ada nilai dalam kehidupan. Tuan-tuan dan puan-puan, apa beza dengan cikgu yang mengajar sekarang ni? Ada beza dengan cikgu mengajar yang tak ada beza. Dia masalahnya bila ada beza ni tak ingat dunia, ingat beza. Pagi subuh speeding lagi dah masuk kelas tambahan, keluar balik tukar baju terus pergi tuition, malam ada lagi tuition, kelas tambahan 7 minggu. Akhirnya bola pun tak boleh tendang, itu pun tak boleh. Yang paling berat kat rumah tak buat apa sebab memang tuition dia sepanjang masa. Nak tolong apa? Tuan-tuan dan puan, ini yang kita nak latih. Itulah sebenarnya orang nak jaga kita besok bila terlantar di hospital. Dia dah nak tukar pampers kita, dia dah nak suap nasi, dia dah nak cakap benda baik-baik. Sekarang kita bagi pada cikgu tuition. Habis tu yang kita nak bentuk dia supaya kena tahu perasaan, susah payah, nak bercampur orang pun tidak. Jadi kita tinggalkan satu perasaan SPM. Yang lain tu kita nak balance dan seimbang. Jesi tadi yang model ABC tu tak sampai. Dia akan dapat yang I bawah sekali je, intelek tu, akademik saja. Tapi kalau kita tak ada beza, budak-budak tuan-tuan dan puan, bulan 1 hari tu budak faham, budak asli wakil Malaysia pergi bertanding robotik di Busan boleh jadi Johan dunia. Tuan-tuan dan puan, ni tak okey lah. Jadi saya tunjukkan gambar yang begini lah. 3 orang yang hebat lah di dunia terkenal sebab kita cungkil potensi mereka. Sebenarnya kalau kita nak ada peksa, bila masa nak cungkil potensi anak-anak kita, nak tengok sebenarnya hebat tu dekat bidang apa? Seni ke, pakaian, dalam badan-badan uniform ke, sukan ke, apa? Kita akan tutup semua tu. Memanglah nak masuk sama penuh. Okey, dan slide ni saya cerita terus. Ini saya budak menganggap daripada sekolah rendah lagi sampai sekolah menengah. Di tahapan ni undang-undang pengangkat. Kenapa saya tunjukkan ni? Boleh pergi slide berikut. Akhirnya inilah saya. Bukan senang nak dapat CD ni.
Habis ni orang mangkat ada bagi perempuan kat depan. Boleh tanya lah macam mana nak dapat CJ mangkat gajah. Boleh angkat tangan tak siapa ada CJ mangkat gajah dalam dewan. Saya nak ucap tahniah, syabas. Tak ada seorang je. Dia ada cakap kat atas ni seorang. 9 Sultan Gajah dengan Agung tanda tangan atas CJ. Tuan-tuan dan puan, CJ ni lah ditakdirkan. Saya CJ dia besar, adalah besar ni, prosedural ni, lebar dia tak boleh masuk folder. Penuh-penuh tanya saya, kenapa tak masuk dalam folder? Saya kata tak ada folder yang jual besar ni masa tu tak ada Shopee, tak ada apa. Dia kata CJ apa? Saya kata CJ mangkat gajah. Bagi saya tengok, dia pun buka cerita kan pasal mangkat. Saya cerita daripada A sampai saya jadi mangkat gajah. Baiklah temu dua kata apa? Okey Pak Perdin, awak boleh jadi cikgu. Buat diploma pendidikan, awak jadi cikgu. Tak tahu ya, benda sekeping ni akhirnya jadikan saya KPPN. Itu pengarah pendidikan Malaysia. Kalau saya tak jadi cikgu, saya tak boleh jadi KPPN. Tapi dia yang sekeping ni lah. Jadi tuan-tuan dan puan, kenapa kita nak alam anak kita biarlah dia aktif, sukan ke kumpul ke, sebenarnya di situlah dia bina jati diri kekuatan dia. Bukan 3 orang tadi atlet tu yang saya tunjuk tu, itu bukan corok tu, itu semua brilliant tu dah boleh jadi juara dunia. Kita dengar dia cakap pun kita tahu dia brilliant, tapi hebat dalam sukan. Tuan-tuan dan puan, itulah dia. Kalau kita nak jadiah untuk kita panjang esok di alam barzah, biarlah anak itu anak yang baik dan cerdik. Kalau anak cerdik, dia duk bercakap, duk bobok, harta yang kita tinggal tu pun tak habis-habis. Apa nak dapat daripada anak yang kita tinggalkan anak yang baik dan cerdik di misi. InsyaAllah kita ada perempuan. Okeylah, kita bolehlah kali lanjutkan ni budak misi yang saya bawa tadi. Perusahaan macam mana pun tetap boleh masuk final. 40 tahun lebih tak masuk final, dapat masuk. Sebab saya dah, ni saya sendiri bawa, saya asap dia dengan ABC. Dia dah ada dalam masa 2 minggu dah berubah dengan semangat ini. Teruskan. Ini dia Aisyah Hadi dah captain bawah 21 Johor JDT. Next. Dah jadi macam anak-anak selama ya kata saya ni sekolah pemata keledar tahun 2023 pergi kat China kalah. Next. Tahun ni pergi dia dapat juara di Busan. Saya bawa tu ke ABC ni, bawa pergi Korea tu, sebab dia kenal saya selalu cakap, you all ni anak-anak asli, dia baik ke hati tu akhirnya akan jadi cerdik, yang berani, yakin, seimbang. Akhirnya bercakap bahasa Inggeris kepada juri, dapat Tuhan juri dalam bidang. Jadi kalau anak isteri tak perdana dulu di Port Dickson, lagi hebat lah. Saya tak dapat bayangkan betapa hebat yang boleh bagi anak tuan-tuan dan puan-puan. Percayalah, trust and inspire. Jadikan mereka baik dan cerdik. Next. Ini yang jaga anak tak dapat pergi ambil sleep SPM, sekarang dah masuk maktab nak jadi cikgu. Dia nak jadi cikgu sebab dia nak lahirkan lagi orang yang baik macam dia. Inilah dia. Next. Ini contoh tu yang sana anak buah saya dah jadi pilot helikopter. Bawah tu polis tu yang tudung hitam tu cikgu dia. Dekat 5 tu tak boleh parking dah penuh. Dia kata, cik, maaf tak ada tempat parking. Sekali dia tengok pegawai kas saya, cikgu ada parking, cikgu letak sini nanti saya jaga. Nampak tak beza bila cikgu dia dah tak ada dah dengan saya. Dia tak tahu yang ni KPPN. Dia sana pegawai biasa dia. Tapi sebab cikgu dia terus ada parking, dia jaga. Nampak tak? Ni yang bawa kapal terbang tegak tu, gambar dengan saya, itu anak kami sendiri. ABC ni, ABC, anak yang baik dan cerdik. Next. Jadi hiduplah hari ini tuan-tuan dan puan-puan. Apapun gambar yang saya letak kat sini, tuan-tuan dan puan-puan, bukan untuk saya banggakan. Saya nak cakap semuanya letak kat hati. Bila letak kat hati, kita sampai ke pedalaman, kita pun dan anak kita menjadi anak yang baik dan cerdik, yang sentiasa mendoakan kita, anak yang soleh.
berjaya menjadi anak-anak yang bertakwa, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kerana saya datang sertifikat yayasan untuk berguru lah, sebagai yayasan guru untuk muslimat. Jadi untuk guru kita tumpang PIBG untuk dimasukkan sejumlah wang RM2,000 untuk cikgu manfaat. Jadi kita boleh buat apa-apa yang bersesuaian untuk naikkan lagi semangat dan ajarlah anak-anak kecil dan menjadi orang yang berjaya, anak industri hebat di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, saya minta maaf sudah disebut kalau ada yang saya cakap tadi agak santai, terlebih ada yang kurang manis, saya minta maaf banyak-banyak di bulan Ramadan ini. Semoga kita terus beribadah dengan sebaiknya sehingga akhir Ramadan dan menyambut bulan Syawal dengan kebahagiaan. Dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim, saya ingin merasmikan Mesyuarat Agung PIBG kali ke-11 Sekolah Masa Nita Perdana Bangsa. Sekian, alhamdulillah, Assalamualaikum.